Nabi SAW bersabda, Nabi kata, taqumus sa'ah, berlaku kiamat, warrajul yahlubul liqhah, dan ketika berlaku kiamat itu ada satu orang laki-laki tengah perah susu unta. Fama yasilul ina'u ila fihi hatta taqum, susu dia perah tu tak dambuh di mulut nak minum, kiamat jadi. Dia perah susu unta, susu dia perah tu dia nak minum, tak dan sampai ke mulut, kiamat jadi, tak dan minum susu tu. Warrajulani yatabaya'ani thawb, Nabi kata dua orang laki-laki berjual beli pakaian, satu orang jual, satu orang nak beli. Fama yatabaya'anihi hatta taqum, Nabi kata tak dan nak settle urusan jual beli tu, duit tak dan bayar, akad tak dan sebut, tak dan kata aku jual, tak dan kata aku beli, kiamat. Warrajul yalitu fi haudih, Nabi kata ada satu orang pula piduk korek, piduk pedalam telaga dia. Fama yasduru hatta taqum, tak dan selesai korek telaga, kiamat jadi. Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita, benda ni, kiamat ni malapetaka, mati tu malapetaka bagi orang yang tidak bersedia. Duk seronok, duk bergembira, mati. Lebih teruk lagi, duk buat dosa, mati. Tengah minum arak, mati. Tengah berzina, mati. Maka kematian menjadi malapetaka kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, tidak akan jadi kiamat sehinggalah satu orang berjalan di tepi satu kubur, dia kata pada diri dia sendiri, ya laitani makanah, dia kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku ni dah mati dah, duk ada dalam kubur macam dia ni. Hadis tu nak cerita kepada kita tentang malapetaka yang nak jadi menjelang kiamat. Sebelum nak mai kiamat ni, Allahu Akbar, malapetaka yang jadi ni menakutkan, dengan huru-haranya, dengan gejala maksiatnya, dengan pecah belah di kalangan orang Islamnya, dengan malapetaka. Sampai di satu saat, sampai di satu ketika manusia ni, aku ni kalau tak hidup dah pun tak apa ni, serabut tengok dengan keadaan ada-ada ni. Bagi sebuah rumah tangga dengan isteri yang curang, berserabut kepala laki ni. Bagi sebuah rumah tangga yang suami yang curang, berserabut bini ni. Bagi sebuah rumah tangga yang anak-anak derhaka, berserabut mak pak ni. Sehingga kan pada ketika itu manusia kata, ya laitani makana, ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baiknya kalau aku ni dah mati dah, duduk dalam kubur macam dia ni. Aku tak tahan dengan fitnah yang duk main ni. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Tuhan kata apabila mai satu bunyi yang boleh pecah gegendang telinga, as-sakhah, bila mai satu bunyi yang extremely kuat yang boleh memecahkan gegendang telinga, dalam tafsir dia kata apa? Itu bunyi sangkakala kedua. Sangkakala kedua bila dia bunyi dia merupakan azab kepada manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, bila bunyi sahaja sangkakala kedua, maknanya kiamat sudah time dia. Manusia lari daripada saudara sendiri. Wa ummihi wa abih, manusia lari daripada mak, daripada ayah dia sendiri. Dahsyatlah. Allah nak beritahu kata dahsyat. Wa sahibatihi wa banih, manusia lari pada bini sendiri dan daripada anak sendiri. Tuan-tuan, sayangnya kita kepada anak, kepada ibu bapa ni, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kan berapa tahun dulu jadi satu kebakaran di satu tempat, rumah terbakar pukul 3 pagi. Jaga-jaga dengar orang duk menjerit api, terkejut, dia pun tergamam, pegang apa yang ada di sebelah, lari turun keluar pada rumah. Keluar pergi duk berdiri, duk tengok api duk marak menyala, duk makan rumah. Ketak duk peluk satu bantai di badan dia. Jiran yang main nak tolong padam api kata dekat dia, anak hang mana? Bila sebut anak mana, dia tengok ada duk peluk tu, rupanya dia peluk tu bantai golek, bukan anak dia. Tengok bantai, dia lempak bantai, dia lari pergi dalam api. Nah abang apa tuan-tuan? Sayang mak
ke anak ni, dia tak fikir dah, dia nak binasa dalam api tak fikir dah. Dia duk ingat anak duk dalam api tu. Dia lempak bantai tu, dia terkam nak pergi dalam api. Orang cekuk pegang dia, dia meraung, dia kuntau, dia meronta, dia qiyau. No, anak duk dalam api. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran, bila dia mai kiamat esok, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Waktu tu mak hak terkenal sayang anak ni, bukan kata dia tak teringat anak minta tolong pun dia lari. Nak habaq kata apa? Kiamat ni cukup dahsyat keadaan dia. Boleh menghilangkan rasa kasih sayang, boleh menghilangkan segala rasa yang manusia duk rasa ni hilang. Yang dia timbul ni takut aja. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tuhan kata pasal apa? Pasal pada hari itu manusia tak ada lain melainkan masing-masing sibuk dengan urusan kiamat itu. Kiamat itu menyebabkan depa ni jadi cukup sibuk, depa ni jadi yughni, depa ni jadi kalut, jadi tak mau fikir apa dah, melainkan fikir takut nak selamat diri aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah benda yang kita akan lalui. Besar tu cerita kiamat tu, panjang umur kita jumpa. Tapi cerita kiamat kecil, cerita mati, cerita masuk dalam kubur, cerita muka nakir, cerita kubur nak jadi raudah ke, nak jadi hufrah min hufarin niran, itu lagi besar. Mati ni mau tak mau, suka tak suka, kita akan lalui. Bila Allah sahaja yang mengetahui. Pokok pangkalnya bila mati, kubur tu nak jadi raudah min riyadil jinan, nak jadi satu taman daripada taman syurga ke, ataupun dia nak jadi hufrah min hufarin niran, dia nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka ke, Allah saja yang tahu. Manusia kalau dia faham benda-benda ni semua, oh tak buat dosa tuan-tuan, atas dunia ni tak buat dosa.